Okey, mungkin itu salah satu caranya Aisyah untuk mengimbangkan suara dan juga pergerakan tarian. Okey, kita bersama dengan pelajar yang seterusnya. Pelajar ini dari Kota Baru Kelantan, Idayu. Assalamualaikum semua. Tak pak kerpak pak. Khabar we, mari duduk we. Hey. Oh, puterimu jadi buaya, puteri. Macam Mak Yung lah pula. Weh, mu bapa tak kecek Kelantan, aku sorang kecek Kelantan, mana mu punya kecek Kelantan weh? Ada. Ada, boleh kecek Kelantan lagi? Boleh. Boleh, oh pandai lagi ya. Okey. Ini berapa lama rasa mu boleh kekal ni? Adakah mu rasa minggu ni je ke? Rasa sampai habis ke? InsyaAllah sampai ke minggu terakhir lah final. Kecek Kelantan lah. InsyaAllah habis ni weh. Weh? Minggu terakhir lah kita. Boleh lah ya. Jadi suruhlah orang-orang kampung tu pergi mengundi kamu, SMS kamu. Biar banyak tak? Cakap. Mu royak ke dia pun. Royak. Jangan lupa fundi Idayu deh. Kita tak ada masa lagi. Mu pergi jana nyanyi Nyanyi elok deh. Dia kasih malu orang kampung. Saya belajar cakap ni pada makcik jual kain. Mari beli kain murah-murah 4 kali bayar. Silalah nyanyi. Hidayah. Sepi begini, panahan rindu menusuk hati, tak mungkin kau sadari. Lantas ku titip puisi kasih agar gelora tidak merintih, sengsara pun dengarkanlah suara hati, moga kau mampu mengerti cinta hadir tanpa rasa simpati. Percayalah, kasihmu bimbang cinta terusi, kena rindu pastikan lahir air mata setia mengalir. Berjanjilah ia tak mungkin kan berakhir.
Anda dah dengarkan. Itu dia suara dari Idayu. Baik. Okey, kita ada sesuatu yang kita umumkan, ya. Ada satu yang kita ingin umumkan, maka dengan itu makailah budu. Silakan Kut Sia. Saya suka nak percaya bahawa awak sebenarnya adalah seorang pelajar Akademi Fantasia sebab pada saya dengar suara awak. Awak mempunyai satu suara yang saya tak pernah dengar dekat radio ke, dekat atas pentas ke. Memang suara awak memang unik. Walaupun awak tidak banyak menggunakan pentas, saya boleh maafkan sebab suara awak tu memang power habis. Alright, terima kasih Kut Sia. Silakan Prof. Saya harap Idayu dapat buat lebih banyak homework supaya tidak langsung terkeluar daripada Akademi Fantasia sehingga ke minggu terakhir. Boleh. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, saya akan batu. Sila Aisyah. Idayu memang sedap, memang seronok dengar Idayu menyanyi. Cuma Idayu dalam lagu ni, saya pernah dengar Idayu nyanyi sebelum lagu lain, banyak bunyi macam sedih sikit, styling ya. Pada tahap ini saya rasa Idayu dah boleh menyanyi, cuba develop your own style. Yang tangan macam ni tu pun daripada Mariah Carey, okay? Cuba develop your own style, okay? I want to see that because you have the talent. Okay. Thank you. Terima kasih. Okey.